wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okay, hai. Semua sihat tak hari ni? Dah makan ke belum? Okay, jadi kita makan, okey? Jadi cikgu nak kenalkan nama cikgu. Nama cikgu Nurul Hanis Syamila. Kamu semua boleh panggil Hanis. Cikgu Hanis. Cikgu Hanis. Okey, seterusnya. Nama cikgu pula Cikgu Wani. Cikgu Wani. Okay. Nama cikgu pula Cikgu Zani. Cikgu Zani. Nama cikgu Cikgu Ika. Okay, ingat tak ni cikgu apa tadi? Ni? Cikgu apa? Ni cikgu apa? Lain tu. Zani. Ni cikgu apa? Bukan dia jawab. Tepuk tangan. Okey, jadi hari ni kita nak buat aktiviti dalam kumpulan. Jadi kamu semua perlu pecah ikut dengan Cikgu Hanis, Cikgu Wani, Cikgu Zani dan Cikgu Ika. Okey, boleh? Cikgu pecahkan Okey. Start daripada apa nama awak? Saya. Okey, start daripada saya. Kira nombor 1 sampai 4. 1. Okey, 1. 1, 2, 3, 4. Cikgu dah bagi salam. Okay. Assalamualaikum semua. Tapi cikgu tak puas dah. Sekali lagi. Assalamualaikum semua. Amboi, boleh. Okay, semua sihat? Dia seorang je sihat? Yang lain sihat tak? Sihat. Oh, kuat suara. Bagi tadi, dah makan kat kedai ni? Belum. Nampak kan? Bila I minum. Belum mana belum bisa. Baiklah. Okey. Hari ni kita nak belajar pasal apa? Hari ni kita nak belajar pasal kau boleh teka tak? Cikgu tunjuk video. Awak kena tengok dalam video tu, okey? Rasanya bagi tanya tau. Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Program tu tak? Balik lah bersedia. Okay, duduk diam dulu. Semua duduk dekat kerusi elok baru cikgu boleh buka video. Nak warna boleh. Cikgu bagi mana nak bagi ni? Okay. Sebelum tu dengar, tengok betul-betul video yang cikgu tunjuk ni. Saya pilih satu. Ya. Jangan lama ya. Semua dapat lima. Ini jangan tablet. Ini tablet. Dari dekat mula tu. Diam dulu baru cikgu buka, okey? Sebelum kita buka besar. Jangan balik dia. Jangan tolak. Dia besar kan? Dia besar. Jangan cikgu tahu. Ramah. Ano macam ni? Ano naman kapal? Duduk. Semua nampak kan? Itu. Ni apa ni? Bulan.
Cari betul yang ada. Mana? Ni betul apa ni? Ada 5. Ya betul. Lagi 4. Ni apa ke? Dah sedih 4 ke? Hari ni cikgu nak ajar warna. Warna tu tak warna. Tak warna apa? Tahu. Mana? Warna dan bentuk. Dengar. Jangan depan. Jangan depan. Wow. Tak ada buku putih. Wow. Apa ni? Siapa ni? Doraemon. Hari ni kita nak belajar warna dan bentuk Doraemon. Boleh ke tak boleh? Boleh. Seorang je boleh. Apa yang tak boleh? Ahmad. Nak cikgu anda sukit. Ni warna apa? Tahu tak dia warna apa? Ni. Biru. Blue. Okay, ni. Putih. Contoh kasih. Yellow. Andai. Hari ni kita baca dua warna. Boleh? Boleh tak? Boleh lah. Korang je boleh. Cikgu ajar. Ahmad. Doraemon tu cakap apa? Doraemon tu cakap awak dah kenal warna kan? Awak dah kenal dua warna kan? Warna apa tadi? Biru. Boleh lah biru dengan yellow ya. Biru dengan kuning. Pandai. Rasa dia cakap lagi. Okay, jom dengan bentuk pula. Bentuk. Apa tu? Ni bentuk apa? Ni bentuk apa? Bulan. Apa lagi bentuk bulan? Awak rasa apa lagi mandi satu apa? Yang makanan tu yang bulan. Pizza lagi? Jam lagi? Ni mata ni macam mana? Ahmad. Mata bentuk apa? Okay. Bentuk ni apa pula? Ni bentuk apa ni? Jom. Ini namanya bentuk segi empat sama. Wise. Kenapa wise? Kenapa wise? Okay, kenapa nama dia empat sama? Sebab dia ada sisi di tepi dia sama kan? Sama tak? Sama tak wise? Cuba wise kita ada satu sisi. Satu. Ahmad. Ada berapa? Mana suara tak dengar lah? Ada? 4. So nak kena segi 4. Sama sebab segi dia sama mana? Okay, yang ketiga ni bentuk apa? Bentuk segi 4 tepat. Sebab apa? Macam bentuk ketiga. Dia lebar. Tapi dia pendek. Dia macam handphone. Dia lebar. Tapi dia ini okey. Last. Segitiga. Segitiga macam mana? Segitiga macam ni. Bulat. Buat betul bulat. Macam bulat. Jari. Okey. Bentak. Bentak pula dah. Segi empat sama. Jari. Kalau segi empat tepat, panjang sikit. Macam ni. Ni segi empat tepat. Ni bentuk apa? Daripada cikgu ni bentuk apa? Segi yang empat. Pandai. Warna tak? Awak nak warna tak? Kita buat ni. Boleh? Boleh? Buat Ahmad. Awak dah start dulu tak?
Last time kita buat aktiviti ni. Duduk dulu. Awak kan duduk kat kursi cikgu tak nak bagi. Ahmad tadi cik. Ahmad, cik dah tengok cabut ni. Awak cari bentuk yang sama dengan baju-baju tu. Boleh? Saya bagi kerja. Boleh tak? Saya dah. Sabar-sabar kadang-kadang. Cikgu lukis. Okey, Ahmad lukis yang pertama baju apa? Belum apa ya? Alamak, jatuh pula. Okey, Ahmad apa kat sini? Nak kena berlukis. Ambil tangan ni. Ahmad potong dia. Ahmad sampai sini. Macam tu. Okey, yang kedua bentuk apa? Segi empat apa? Segi empat? Segi empat tu dengan mana? Segi empat sama. Mana segi pertama? Okey, good. Yang ketiga? Segi empat? Pandai tak? Okey, nasi ni bentuk ni. Bentuk apa? Bentuk apa ni? Sini kau. Sehingga bentuk apa? Kita nak buat apa ni? Lagi segi. Yang dia ke? Boleh. Sorang-sorang okey? Boleh? Okey. Awak kat sini. Dah ada tak boleh? Sabar. Okey, bagi. Siapa nama awak? Bagi Pak Sebab. Pak Sebab mana bentuk bulat? Mana? Gaduh. Mana bentuk bulat? Okey. Lagi yang tu bentuk apa tu? Pusing kau. Bentuk apa tu? Bentuk apa tu? Alamak, segi tiga. Segi empat. Segi empat. Segi empat. Yang ni pula. Nak. Segi empat. Dia nak sekali. Kita bagi ni dulu, okey? Okey, semua duduk. Sorry sayang. Okey, duduk kat kerusi yang elok dulu. Duduk dekat kerusi yang elok dulu. Okey, cikgu bagi pensel seorang satu. Jangan sobing meja ya. Boleh tak? Macam ni. Okey lah. Nak tanya kelabu. Okey lah. Okey, good. Okey. Cikgu bagi seorang satu. Au. Satu untuk Dede. Satu untuk Ahmad. Satu lagi untuk Pak I. Dan sekali untuk Kayla. Pandai. Okey. Kita buat sama-sama. Ni awak kena pandai. Satu bentuk yang sama. Matchkan dia. Macam mana nak matchkan dia? Ni bentuk apa yang pertama sekali? Segitiga. Mana segitiga Ahmad? Mana kat sini segitiga? Garis dekat kata Ahmad. Mana? Lajunya. Ahmad, cepat macam mana? Ni segitiga. Segitiga? Okey, good. Bentuk yang kedua pula segi empat. Siap. Apa? Awak nombor satu. Nama lagi tak? Ahmad nombor dua. Okey, Ahmad nombor dua. Okey. Nama lagi tak? Ahmad nombor lagi tak? Nombor dua. Okey. Dah siap letakkan ni. Tulis nama masing-masing. Tahu tak tulis nama? Tahu. Tulis nama kat kertas. Ahmad nombor tiga. Tulis nama. Awak tak kena nama cikgu. Senang je. Benar. Edit. Ni betulnya sama je. Dah. Sama je. Tapi, dengar ni. Tapi, tadi kan bentuk yang sama. Ini pula objek. Objek senang ke? Ya ke? Ya. Okay, Faiz pula. Nampak yang ambil satu. Mikaela punya. Faiz satu nak Ahmad. Siapa nama awak? Eden. Ni Mikaela pula. Okay, buat.
Macam mana nak buat tu bentuk yang sama? Cari bentuk yang sama. Gambar first tu gambar apa ni? Besar. Amat nombor 1. Ahmad nombor 1. Ahmad nak buat lagi tak? Nah, lepas tu Ahmad nak makan. Ahmad makan tak? Tak nak. Amat tiada dulu ni. Ahmad buat ini. Wow. Wow, macam mana tu? Ahmad nak colour tak? Cikgu ambil colour. Tulis nama kat sini, atas ni. Atas sekali. Ya, kat sini atas sekali. Nah, Ahmad, nak colour. Kat sini ikut je garis tepi ni. Lepas tu kat sini warna. Saling aku. Aidin nak warna tak? Nak buat juga? Nak warna. Aidin buat yang ni lah. Siap bos, mantap. Dah, Mikaela dah buat dah? Okay, Mikaela nak buat yang macam Ahmad juga. Ya, nah. Aid tak dapat lagi yang warna tadi. Dah siap. Amat nak warna. Ni. Okay, guna elok warna tu. Aidin lagi ingat tak nama pandang Aidin? Ingat? Ada Mikael. Aidin? Ada Mikael. Mikael Ezra dia macam mana? M-I-K-A-E-L. Mikael. Umur Aidin berapa? 6. Bombongnya 6. Tahun depan dah je 1 dah Aidin. Dah tak ada dah kat sini. Okay, semua tanda tangan. Kita dah habis dah kelas hari ni. Hari ni kita belajar apa? Warna. Warna. Lagi tu macam apa tadi? Berwarna. Bentuk. Okay, ni bentuk apa? Ni bentuk apa? Segi 3. Salah lah tu je. Segi 4. Sama. Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Dia lebar sikit. Awak tengok dia punya ni. Nampak tak? Dia panjang sikit. Segi 4 tepat. Okey, kalau ni apa? Ni segi 4 tepat. Kalau segi 4 sama yang mana? Mana segi 4 sama? Segi 4 sama dia punya dekat tepi tu sisi dia sama. Dia ada berapa? 4 sisi. Okey. Jadi Ahmad ada bentuk apa? Segi 3. Last sekali Mikaela. Mikaela ni bentuk apa ni? Bulat. Okey. Okey dah. Kita dah habis dah kelas hari ni. Dah habis dah. Baca doa dulu Aidin. Aidin baca doa dulu.